yang berlangsung di Putrajaya, Yayasan Tun. Jadi di antara tetamu-tetamu yang dijemput adalah pempengaruh sosial media, dan kedatangan lebih kurang dalam 200 ke 100 lebih macam itulah. Datang Abang Salim pun datang, Ratu Naga yang jahat pun datang, YB Viral pun datang. Nak bertumbuk dalam tu nak bertumbuk sikit lagi kem YB Viral dengan kem Ratu Naga. Dah nak bertumbuk. Ratu Naga kurang ajar masa tu. Ya, betul. Ratu Naga kurang ajar waktu tu, dah nak bertumbuk. Jadi tiba-tiba datanglah Tun M. Okey, duduk dan membuatkan situasi jadi macam damai, tenang. Setiap alat-alat perakam, telefon atau apa harus diletakkan di meja urusan dia dalam kotak. Dalam kotak, ya. Sebab tak dibenarkan bawa mana-mana telefon. Okey. Jadi program itu berkisar mengenai pertanyaan dan jawapan balas daripada Tun M. Setiap saitro-saitro ni dibenarkanlah untuk buat pertanyaan secara langsung kepada Tun M. Okey. Jadi beraturlah masing-masing untuk bertanya, dan program ini dibuat oleh Gomo G. Ramlah. Okey, bersama dengan grup-grup dia, urus setia dia. Program ni lah. Jadi dalam program ini, seperti mana Syafiq Halim bekas murtad kembali Islam pun datang. Jadi Islam ke? Aku rasa dia tak Islam lagi kot. Dia bekas murtad lah, sebab dia kata saya dah kembali Islam kan, dia kata macam tu. Jadi dia pun ambil mikrofon dan bertanya. Di waktu itu setiap orang ada masa untuk bertanya. Cuma sialnya saya, malangnya saya bangun di belakang. Saya bangun dan soalan saya tanya direct kepada Tun M mengenai kejadian isu liwat antara Saiful dan Anwar Ibrahim. Saya tanya dalam keadaan, Tun M, betul ke bahawa kejadian liwat itu berlaku dan ada kemasukan sesuatu kepada duburnya Saiful? Di waktu saya bertanya, Abang Salim dan semua orang tengok saya. Dia macam dalam satu situasi tu semua tengok. Kenapa tengok saya? Saya pun macam soalan saya ni tak betul ke apa ke? Rupa-rupanya sebelah saya macam Kak Syikin dengan semua. Miau, 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 Saiful. Jadi Abang Salim tu Saiful tu, hormat sikit. Jadi saya pun jadi serba salah, turun balik, duduk balik dan tengoklah. Wangi dia memang wangi lah, pakai baju dia wangi tinggi. Jadi saya duduk balik tapi malu. Aku malu sebab sebelah menyebelah kan. Jadi saya kena tunggu sampai program ni habis. Kami pun pergilah makan-makan di tepi. Ada namanya mi goreng, bihun goreng. Malik Maidin sponsor. Malik Maidin sponsor. Ada kari pap dan sirap dan kopi panas. Jadi waktu saya nak keluar, Abang Salim duduk dengan Gomo dengan Ijat lah, dia orang bincang. Jadi Abang Salim tanya, Miong nak pergi mana? Saya kata nak jumpa Saiful. Jadi bila saya pergi depan ke depan, ini saya masih ingat lagi. Wallahi wa billahi wa tallahi wa rasulihi wa nabi wa malaikatihi. Aku ni bersumpah dengan nama Allah bahawa apa yang aku ucap dan aku tanya itu adalah benar semata benar. Jadi aku tanya kepada waktu tu Saiful, Bang, saya minta maaf kalau soalan saya tadi menyinggung perasaan hati abang. Saiful balas, Miong, kau ingat aku gila ke nak kena dengan PMX? Saya macam terkebil-kebil. Kenapalah tak ambil telefon? Kan kita telefon masih kena rampas tu. Kalaulah saya rakam tu bang, saya dah jadi manusia yang paling penting bang. Sebab rakaman pengakuan dia kata, gila kau, aku nak kena macam tu Miong. Jadi saya pun tersedu, duduk makan. Kak Syikin pun cakap, Ratu Naga pun cakap, cepatlah Miong, kita kumpul ramai-ramai. Tapi soalan tu, jawapan tu sampai sekarang bang, saya tak habis fikir. Dan waktu itulah hadir juga dengan siapa yang kata jilat leher tu bang, nama dia Yusuf Router. Yusuf Router ada ke situ? Ada dekat kedai makan. Oh, aku tak perasan dia.
Itu yang sebenarnya menjadi tanda tanya saya satu je Abang Salim. Pempengaruh sosial media ini seharusnya blogger. Seharusnya orang yang main kaki buku, orang yang main internet. Kenapa hadirnya Saiful Bukhari sampai sekarang soalan ni tak dijawab? Saiful Bukhari untuk apa perlu datang ke program Tun tersebut? Dia bukan buat live TikTok. Dia bukan main radio. Dia bukan tulis surat tu. Kenapa dia hadir? Tu soalan saya. Bermakna ini ada hubung kait antara kejadian ini melibatkan Tun M. Budak Tun M rupanya Saiful ni. So that's why sampai sekarang saya rasa macam marah. That's why saya sial lah. Kimak betul. Okey Miong, saya tak tahu cerita ni tuan-tuan dan puan sebab ni Miong dengan Saiful saya tak tahu Saya tak tahu, saya tak campur. Cuma tak apalah sebab macam saya katalah, benda tu saya sendiri yang bertanya dan saya diberi hak dia jawab dalam spontan. Dan waktu tu pun masih saya sokong lagi sebab duit tu kan masih bernilai bagi saya. Token haram tu masih menilai apa saja dia jawab pun sebab kita kan sama camp. Jadi token tu masih bernilai. Cuma bila Tuhan kata mak dah tak boleh dah si Miong ni. Duit dia ambil, kita angkat dia punya jantung mesin dia. Bila kena mesin tu yang saya dah tak nak dah bang. Saya cakap bang, saya minta izin untuk apa, tak masuk lagi dalam program Bersatu dengan PAS. Saya minta izin Abang Salim, saya dah tak nak. Saya doakan abang maju dan berjaya, betul bang? Tapi aku pun tak masuk dalam program-program Dera. Aku Dera takkan jemput aku pun sebab yang tahu aku dulu scanner. So aku memang sebenarnya masa dulu pergi tu saya lebih kepada Tun M. Saya bukan penyokong Perikatan Nasional. Ni orang pun tahu, saya tak minat dengan parti-parti ni. So, saya lebih kepada Tun M. Saya memang, satu masa tu saya memang tak suka